So cute. Gitu. Hisham. Ya Allah lah. Awak apa cute? Kalau Zura cute, saya awak panggil lah. Dengan panggilan, awak rasa Zura ni cute. Gitu. Dia setengah orang, ada dia nampak orang ni cute. Kalau Zura dia. Zura nampak. Zura suka macam gini. Alah comelnya. Benda tu comel lah. Terbayar anak kucing. Anak kucing ke comel, cute eh. Alah comelnya macam anak kucing. Gitu. Dia ibarat gitulah. Contoh suruh macam, alah comelnya Zura. Macam bewok. Contoh. Di setiap orang, dia ada pandangan masing-masing. Maksudnya merasa, alah comelnya Zura macam bewok. Contoh. Sungguhlah Nas. Macam contoh Nas ya. Contoh Nas dia nampak Zura. Alah comelnya Zura gini. Macam beruk. Contoh. Contoh. Dia, Azra, kalau saya nak panggil comel, boleh. Tak kisah. Atas orang. Atas orang. Comel do'ohnya dia nyok. Nyek. Dah buat apa bebok? Macam nate. Dia atas orang. Macam Ra nampak orang tu comel. Ra nampak orang tu comel tapi macam kucing, anak kucing. Anak kucing Alah cute-nya muka dia comel. Kecil gitu. Anak kucing. Zura cute. Tengok dia. Zura cute. Cute tu maksudnya, kalau awak tengok Zura cute tu, awak berimajinasi macam gapo? Macam gapo dia? Macam itik ke? Alah cute-nya. Contoh macam buah warma otak ke? Kucing yang dah comel, dah bewok comel kat mana? Meta aku nak tengok profile awak. Tengok. Tengoklah. Baby panggil manja. Okay. Dia atas orang juga. Sebab pakai lotion baby. Bukan. Dia atas kita punya. Tak semestinya. Baby ni kalau macam orang lelaki panggil orang jatuh. Kalau macam orang jatuh panggil orang tina baby. Tu macam lain. Macam orang teen, macam Rara suka panggil, alah baby, tome. Macam budak lah. Macam, alah comelnya. Gitulah. So cute. Bagi Zura rasa so cute. Gitu je. Zura rasa macam, alah so cute. Alah cute-nya. You my best. Gitu je. Rakyat biasa.